Okey, Assalamualaikum dan selamat petang semua ya. Isu yang panas sekarang ini adalah bukan masalah lagi antara parti-parti politik, tetapi kebanyakannya adalah isu panas yang membabitkan masalah dalaman parti. Jadi, berlanjutan dengan isu ini, saya meneruskan dalam beberapa perkara yang membabitkan PKR itu sendiri. Ramai orang PKR yang mungkin daripada kalangan ceplos mereka, kalangan pendewa, kalangan kadam dan penjilat yang sangat tegar untuk menegakkan benang basah. Tajuk saya hari ini adalah berkenaan dengan bolehkah Rafizi Lamli jatuhkan Anwar Ibrahim, ataupun apakah strateginya kalau Rafizi betul-betul nak jatuhkan Anwar Ibrahim dan PKR. Begitu juga dengan siapa sebenarnya Tengku Zabrul ini yang menyatakan bahawa Rafizi Lamli spin ya. So dua perkara ini saya nak mengulas berkenaan dengan Rafizi Lamli yang sekarang ini orang-orang PKR begitu rajin ya, begitu rajin, begitu aktif dalam menyerang Rafizi Lamli apabila Rafizi Lamli mengeluarkan kenyataan. Saya faham di sini serangan atau bukan serangan, kritikan. Rafizi bukan menyerang PKR ya. Rafizi mengkritik. Sekejap ya, sekejap. Sorry, terganggu di situ sebab di luar ni hujan lebat. So saya terpaksa pergi tutup satu tingkap yang menyebabkan bunyi hujan kan. So saya nak sambung semula berkenaan dengan perkara ini. Saya nak cerita tentang kemampuan Rafizi Lamli yang mana yang membabitkan apabila Rafizi Lamli membuat kritikan terhadap kemungkinan dalaman PKR, terhadap kepimpinan Anwar Ibrahim, terhadap kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim, maka ramai di kalangan penyokong PKR yang seperti mana saya cakap tadi, mungkin daripada cyber trooper PKR, daripada penyokong-penyokong tegar Anwar Ibrahim, penyokong-penyokong tegar PKR itu sendiri. Jadi dia ada 3 atau 4 cabang yang kita lihat yang betul-betul menyerang Rafizi ini dengan tindakan-tindakan yang pada saya merugikan kamu orang dan akan melemahkan kamu orang sendiri. Dan tidak terkecuali juga di kalangan-kalangan golongan-golongan elit yang ada dalam PKR ini yang mencari makan. Mereka yang bergelar profesor, pendidik yang hebat-hebat, semuanya dah macam hilang arah tumpuan mereka apabila Rafizi Lamli membuat kritikan. Saya nak beritahu begini, perkara yang paling simple kepada penyokong PKR dan orang-orang PKR. Rafizi Lamli ini, semalam saya dah kata, Rafizi Lamli ini umpama ya arkitek dalam PKR itu. Mungkin kamu orang tidak setuju bahawa saya meletakkan mungkin terlalu besar perkataan yang saya katakan arkitek untuk PKR. Tetapi kamu kena ingat, orang PKR kena ingat, daripada awal penubuhan PKR, Rafizi Lamli ada di situ. Di awal penubuhan PKR, Rafizi Lamli ada di situ. Jadi, segala dalaman parti PKR itu ada di tangan Rafizi Lamli. Segala strategi untuk PKR melawan musuh politik ada di tangan Rafizi. Semua data dan fakta ada di tangan Rafizi. Dia berbeza dengan yang keluar yang lain-lain. Sebab selalu saya dengar orang-orang PKR kata bahawa pemimpin-pemimpin lama, contohnya yang mana yang dah keluar, ramai lagi seperti Azmin Ali yang terkini, Zuraidah, semua mati. Saya nak beritahu begini, kali ini kalau Rafizi Lamli betul-betul nak menghenyak PKR, kalau kamu orang PKR tidak berhenti, Rafizi Lamli dia seorang manusia, dia juga mempunyai perasaan, dia juga harus kita hormati kalau beliau kecewa, kerana perjalanan politik dia dalam PKR itu terlalu lama. Hidup dia dalam politik bermula dalam PKR.
Kamu kena memahami jiwa dia. Jangan kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Hari ini kalau beliau nak betul-betul sampai ke tahap kecewa, PKR boleh bunuh kerjaya politik Anwar Ibrahim ataupun boleh menjatuhkan Anwar Ibrahim daripada menjadi Perdana Menteri. Saya cakap betul. Saya nak bagi tahu strategi. Mungkin akan datang saya nak jumpa dengan Rafizi. Dalam waktu terdekat saya mungkin jumpa dengan Rafizi. Bincangkan perkara ini juga. Pertama, Rafizi Lamli kalau nak bunuh Anwar Ibrahim dalam politik, orang PKR akan menangis semua hidup. Apa dia? Di mana-mana kerusi Anwar Ibrahim nak bertanding, Rafizi Lamli boleh pergi bertanding lawan Anwar Ibrahim. Kalau dia nak. Rafizi kalah, tidak akan merugikan Rafizi. Tapi kalau Anwar Ibrahim kalah, Anwar Ibrahim tak boleh jadi Perdana Menteri. Parti PKR menanglah 100 kerusi. Kalau Anwar Ibrahim kalah, kamu orang tak boleh. Buat apa untuk nak menjadikan Anwar Ibrahim Perdana Menteri? Kena ingat tu PKR. Jangan terlalu sombong, jangan terlalu orang kata menyerang Rafizi Lamli begitu. Sampai tahap kesabaran dia hilang, dia boleh pergi henyak engkau orang PKR. Saya nak beritahu beginilah. Mana dia ahli parlimen PKR yang cakap banyak, kau cabar Rafizi Lamli untuk bertanding di kawasan kau. Kalau rasa-rasalah, kan, ada berani. Anwar Ibrahim pun takut tau. Ini strategi yang mungkin sebahagian manusia dia dah fikir dalam PKR. Tetapi, saya nak bongkar di sini supaya orang PKR tahu. Kalau Rafizi Lamli buat gila, di mana Anwar Ibrahim bertanding, dia pergi bertanding dekat situ, kau orang sakit tau. 50-50 riwayat hidup PKR tu. Apabila Rafizi Lamli pergi bertanding di kawasan di mana Anwar bertanding, itu satu hal. Dia ada satu pandangan yang saya nak bagi tahu dekat orang PKR. Rafizi Lamli boleh meletak tim bebas, boleh mengorganize tim bebas. Siap daripada sekarang, siapa yang nak bertanding, boleh mohon untuk kita buat satu komponen yang bernama bebas. Dan Rafizi Lamli cari semua kandidat-kandidat, bakal-bakal kandidat ni, bakal-bakal calon ni, yang high quality. Setiap parlimen Rafizi Lamli cari. Untuk lawan di mana kursi PKR. Dan Rafizi Lamli termasuk yang akan ini. PKR boleh tumbang tau. Kalau Rafizi Lamli buat satu komponen yang dikatakan bebas dan dia yang organize, habis PKR. Anwar Ibrahim boleh tumbang habis. PKR boleh tumbang habis. Rakyat hari ini, terutamanya di Semenanjung, mereka dah keliru. Mereka nak sokong Barisan Nasional. Mereka dah tahu dah macam mana Barisan Nasional. Mereka nak sokong Perikatan Nasional. Mereka tahu dah mereka ni hanya tunggang isu kaum dan agama. Mereka nak sokong PH. Mereka dah geram dengan apa yang terjadi hari ini. Kalau Rafizi Lamli buat satu komponen bebas, daripada sekarang Rafizi Lamli cari. Rafizi Lamli ada kemampuan itu. Rafizi Lamli ada kemampuan itu. Orang PKR jangan bermain cakap saja. Kemampuan dia berapa kali dah pilihan raya umum yang Rafizi Lamli bantu PKR. Sebagiannya yang kita boleh lihat, PRU 13, PRU 14, PRU 15. Ini adalah hasil buah tangan Rafizi Lamli juga berada dalam PKR itu. Dan kemampuan itu memang ada, terbukti. PRU ke-14 yang PH 1.0 menang dan PKR menang banyak kursi. Walaupun yang klaim kredit akhirnya Nurul Izzah. Orang PKR kerja dia dah klaim kredit. Buat kerja pada PRU ke-14, semua rakyat Malaysia tahu bahawa inbox Rafizi Lamli itulah yang bawa kemenangan. Tetapi yang klaim hari ini siapa? Penyokong PKR kata itu adalah Nurul Izzah yang jadi panglima perang. Tapi sebenarnya itu kerja Rafizi Lamli. Kalau Rafizi Lamli buat lagi satu kali benda
orang kata nak tenggelamkan PKR, nak tenggelamkan Anwar Ibrahim, dia boleh buat. Parti bebas hari ini, kalau betul-betul Rafizi Ramli yang organisekan, ramai calon-calon yang nak bertanding bebas. Dan calon-calon ini dah tentu berpotensi. Jangan fikir bahawa yang kali ini kamu orang berdepan dengan satu situasi yang sama. Kamu nak samakan dengan pemimpin dahulu. Zaman berubah, orangnya tak sama, keadaan tak sama. Dan hari ini punya keadaan, kamu orang fikir bahawa keadaan 60-an, 70-an, 80-an, tak sama. Hari ini perbezaan itu tak ada. Dan ahli-ahli politik ramai yang tidak dipercayai oleh rakyat. Keyakinan rakyat kepada ahli-ahli politik ini. Kalau Rafizi Ramli buat macam itu, dia organisekan tim bebas. Rafizi Ramli kata, okey, kau nak jadi calon dekat sini, okey. Kita akan bantu kamu dalam macam mana nak melaksanakan strategi dekat parlimen ini. Dia buat. Dia cari. Tak payah banyak. Dalam 50 calon yang Rafizi Ramli cari untuk bertanding bebas. Dan akhirnya, mereka boleh menang sekurang-kurangnya 20 kursi tau. Kalau Rafizi Ramli betul-betul buat. Dan saya percaya Anwar Ibrahim, kalau macam ini pun Rafizi buat dan akhirnya Rafizi Ramli sendiri yang lawan Anwar Ibrahim, menangis korang. Bila Anwar Ibrahim pergi lawan Rafizi Ramli, apa jadi? Ataupun bukan Anwar Ibrahim pergi lawan Rafizi Ramli, Rafizi pergi lawan Anwar, apa jadi? Anwar Ibrahim terstuck di situ. Anwar Ibrahim tak boleh pergi kempen dekat kawasan lain. Anwar Ibrahim akan mati kutu kerana dia kena memberi tumpuan dekat kawasan dia bertanding kerana Rafizi Ramli bertanding kat sana. Ataupun Rafizi Ramli menggaguh-gugat semua kawasan PKR ini dengan calon-calon dia tadi. Kamu orang masak PKR. Kekuatan kamu belum ada. Kekuatan PKR dalam dunia politik ni belum cukup kuat. Tetapi kesombongan kamu akhirnya menyebabkan kamu orang lah jadi bodoh sekarang. Kamu gunakan ceplos yang tak memberi manfaat kepada kamu. Saya dah cakap dalam media saya, dekat Facebook siapa. Kamu kata Rafizi meroyan. Kamu kata Rafizi sotong. Kamu kata Rafizi koyak. Kamu orang hentam Rafizi tiap hari. Saya dah cakap berulang kali. Semua engkau orang PKR ni memang bodoh. Simple je. Fauziah Saleh dah bagi green light. Rafizi Ramli setakat ini belum ada aduan. Kalau ada aduan, maka pihak Fauziah Saleh sebagai Setiausaha Agung, Lembaga Disiplin PKR, dah boleh ambil tindakan. Apa engkau orang bodoh sangat tak pergi buat aduan terhadap Rafizi? Yang korang kritik Rafizi Ramli pagi, petang, siang, malam. Kenapa? Hak dia untuk berbunyi tau. Kalau anda di tempat Rafizi, anda juga berbunyi. Kalau anda di tempat saya, keluar daripada PKR, anda juga berbunyi. So, point dia, masing-masing kita nak mempertahankan diri kita. Takkan aku nak biarkan korang bantai aku. Aku diam, korang kata tengok Rafizi Ramli dah mereput. Rafizi Ramli bunyi, korang panggil nyek-nyek-nyek. Hidup manusia ni tidak ada, tak pernah selesa, tak pernah puas hati. Korang nak Rafizi Ramli itu macam mana? Apa yang korang dah tak buat dengan dia? Kamu orang fikirlah. Yang aniaya Rafizi Ramli daripada awal, kamu orang. Pemilihan parti. Kamu orang aniaya dia dengan blok kencing korang itu. Selepas itu, kamu orang nak suruh dia berdiam macam Saifuddin Nasution. Rafizi Ramli bukan tak nak berdiam kalau dia kalah. Tapi masalah dia, pemilihan yang kali ini betul-betul penipu nak mampus. Saya sebagai ketua cabang, aduan yang dibuat oleh ahli-ahli PKR yang kena bayar 100. Satu aduan 100. Sampai hari ini, tak ada keputusan. Lepas tu kau orang kata, ini demokrasi, inilah yang adil. Macam mana?
Rafizi Ramli menghabiskan duit bertanding timbalan presiden, bayar berapa? 30,000 hangus macam tu je. Lepas tu kau orang nak suruh berdiam. Kau ingat dia dapat duit tu free tepi jalan? Kau ingat ada orang yang tolong bayar duit tu? Dia bukan ambil duit rasuah, duit seleweng sana, seleweng sini untuk nak bertanding tu. Lepas tu bila dia dah kalah, engkau orang pergi lagi panas-panaskan keadaan untuk nak mencari view, untuk nak buat konten kau orang. Kau orang pergi cucuk dia, cucuk dia, cucuk dia. Kau orang dah aniaya orang, kau nak perbetulkan benang basah kau orang. Kau orang tak pernah letakkan diri kau orang, cuba munasabahkan diri kau orang yang berada dalam bulan puasa ini. Geng-geng PKR kau munasabahkan diri kau orang dalam bulan puasa ini. Yang mana yang Muslim tu. Kau fikir kau letak diri kau dalam keadaan Rafizi hari ini. Sebab tu saya kata, kalau kau letakkan diri kau dalam keadaan Rafizi hari ini, kau orang memikir tau sebagai manusia. Sesama Islam kau, sesama Melayu kau jatuhkan Rafizi Ramli sampai tahap macam ini. Tak payah kau baca kitab lah. Aku tengok ada yang sebagainya baca kitab, tak payah. Kalau kau dah makan rasuah. Dalam Islam dah terjelas nyatakan bahawa tidak ada dalilnya mengatakan bahawa makan rasuah ini halal. Maksudnya, bila dah tak halal, kau dah ambil rasuah. Kau baca 50,000 kali pun kitab tu, Al-Quran tu tak guna. Aku tengok ada pemimpin PKR yang telah pun didakwa ambil rasuah. Wah, pagi petang baca kitab sekarang ni, baca Al-Quran. Tak guna. Kalau menurut saya ada tak guna. Orang yang makan rasuah ni, kau pergi semayang pada aku, benda tak guna. Sebab dalil dia tak ada. Dosa. Sebab itu yang mana yang beragama Islam ni tak payah kau makan rasuah. Kalau kau dah makan rasuah, kau dah berdosa, kau jangan cerita pasal nak ampun lagi dosa. Simple thing je. Sebab tu saya selalu tanya geng-geng PKR yang hentam saya ni. Saya tengok kalau kesi PKR hentam saya. Saya perhati dia. Kalau kau agama Islam, aku tanya dia satu je. Kau dah makan duit haram tak? Tak pernah berani kesi PKR ni apabila aku tanya. Yang agama Islam, banyak kali yang cuba nak bantai saya dalam Facebook. Saya tanya dia. Satu soalannya, kau ada makan duit haram tak? Berpusing terbelit dia jawab saya. Lepas itu, kau nak cerita kecucian Anwar Ibrahim, kau nak cerita kecucian PKR. Kau orang terpalit sama makan duit haram. Nak lagi menegakkan benang basah dia kan. Kalau Rafizi Ramli nak jatuhkan PKR tu, kacangnya. Dia masih ada rasa kasihan lagi tengok Anwar Ibrahim. Dia tak nak juga kerjaan ditumbang jatuh kepada orang lain tahu sebenarnya. Kalau dia nak buat, dia dah boleh buat dah. Ini saya nak masuk kepada Tengku Zabrul. Isu perjanjian antara Malaysia dengan Amerika Serikat. Saya tadi membaca kenyataan media yang dikeluarkan oleh Nik Nazmi. Yang mana Nik Nazmi mengatakan bahawa supaya kerajaan menggantung serta-merta semua langkah dan proses ratifikasi perjanjian perdagangan AT antara Malaysia dan US. Keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan tarif yang dikenakan oleh Presiden Donald Trump tidak sah. Okay. Yang pertama yang saya lihat dan geng-geng Rafizi seperti Nik Nazmi, Rafizi sendiri dan orang-orang ini adalah orang yang berpendidikan.
Orang-orang yang sedang tidak berpuas hati dalam perkara ad yang ditandatangani ataupun perjanjian antara Malaysia dan AS ini melibatkan tarif ni, saya lihat bukan orang cokia-cokia dalam PKR yang membantah perkara ini. Ini bukan perkara yang main-main. Rafizi Lamli bukan orang cokia-cokia dalam melihat ekonomi dan kedudukan negara ini. Bukan cokia-cokia orang. Nik Nazmi bukan cokia-cokia orang. Dan Wong Chen dan yang lain-lain itu bukan cokia-cokia orang. Hari ini Tengku Zabrul boleh menyatakan Rafizi Lamli spin. Saya cakap betul. Tengku Zabrul, kau baru semalam duduk dalam PKR. Kau daripada UMNO kau bertanding pun kau kalah. Kau hari ini kata Rafizi Lamli spin. Saya amat kecewa tau. Kau baru masuk dalam PKR, kau dah tuduh Rafizi Lamli spin. Saya nak tanya orang PKR lah, kau orang baik ke orang buruk ke? Tengku Zabrul tu siapa dalam PKR? Yang korang nak agungkan Tengku Zabrul berbanding Rafizi dalam PKR. Berapa kerusi dah Tengku Zabrul bawa untuk PKR? Tengku Zabrul nak mencari kerusi tempat dia bertanding pun menangis. Nak rampas kerusi orang PKR yang ada. Tengku Zabrul nak selamatkan nyawa dia pun belum tentu. Tengku Zabrul boleh selamatkan PKR tak? Saya tanya kepada orang PKR, Tengku Zabrul boleh selamatkan PKR tak? Kalau PKR dah tak ada apa-apa, Tengku Zabrul mencabutlah. Tengku Zabrul nak kata Rafizi spin. Inilah perkara-perkara yang kita boleh lihat sekarang ini masuk dalam PKR. Orang macam Ravanan. Orang macam Ravanan hentam Rafizi, maaf, kau orang PKR sokong. Orang macam Zabrul kata Rafizi Lamli spin, kau orang bahagia. Selama ini kau orang hidup dengan Rafizi Lamli lah. Kenapa hari ini kau orang PKR kata seronok Tengku Zabrul kata Rafizi spin? Akhirnya kita kembali kepada cerita zaman-zaman kau orang jadi pembangkang dulu. Nampak gayanya kau orang semua bersetuju dengan Rafizi Lamli spin lah. Mana kau punya otak sekarang ni? Berubah 180 darjah. Kau orang suka dengan Zabrul kata Rafizi Lamli spin. Ini adalah satu tindakan bercakap yang menjatuhkan moral orang tau. Rafizi Lamli ini adalah orang yang membawa Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri hari ini tau. PRU ke-15 ni Rafizi Lamli punya kerusi yang dia lah yang jadi panglima perangnya. Sehingga kan ada 30 kerusi. Yang Tengku Zabrul hari ini duduk senang dalam PKR kerana hasil daripada kerja Rafizi Lamli. Kau Tengku Zabrul, saya nak beritahu, kau tak layak kata Rafizi Lamli spin. Not your level. Tengku Zabrul nak pegang PKR ke? Lepas ini, PKR itu yang saya kata, PKR ini akan hancur disebabkan oleh satu trend mengambil orang-orang luar yang berpotensi melemahkan ideologi yang mana dipertahankan selama ini, iaitu keadilan dan perjuangan reformasi. Orang yang masuk artis-artis, Aflin Zauki, dia tahu ke reformasi? Berapa banyak artis-artis yang kena masuk dalam PKR ni sekarang? Orang-orang daripada parti lain yang tah ke mana-mana kita pun tak tahu. Kau ambil Rabanan, Tengku Zabrul. Ini bukan orang yang tahu tentang perjuangan reformasi. Ini orang yang bukan tahu tentang perjuangan penat lelah. Kau pergi tiba-tiba masuk dalam PKR. Lepas itu kau dah dapat apa yang kau dapat. Kau kata Rafizi Lamli spin. Pada saya betul-betul tidak adil kepada untuk Tengku Zabrul nak bercakap buat masa ini. Apa dia jawatan Tengku Zabrul dalam PKR yang sampai menjadi berpengaruh sangat hari ini? Nak dibandingkan jasa Tengku Zabrul dengan saya pun dalam PKR tak ada. Apa jasa Tengku Zabrul dalam PKR ni?
Tengku Zabrul pernah mengetuai jentera dekat bawah. Tengku Zabrul dah pernah menolong PKR dalam pilihan raya. Nothing. Tak ada. Tengku Zabrul dah turun pacak bendera PKR dekat bawah waktu kita pembangkang semua tak ada. Kau tiba-tiba nak kata Rafizi Ramli kaki spin. Dah berapa banyak dah ceramah PKR Tengku Zabrul dah buat. Sebab tu saya kata, jasa Tengku Zabrul dibandingkan saya pun lebih jauh besar saya daripada Tengku Zabrul dalam PKR ni. Kalau dia betul-betul bagus, dia tak kalah dalam pilihan raya lepas. Pakai tiket UMNO Barisan Nasional. Sebab itu, keputusan saya keluar daripada PKR ni kerana benda ni antaranya. Anwar Ibrahim punya pattern, bila dia dah senang, orang yang bersama dengan dia, dia lupakan. Dia tengok kekasih baru. Ini sikap Anwar Ibrahim. Jadi, isu yang Nik Nazmi, diorang ni cakap pasal isu ini. Isu ini sangat bahaya. Ad ni, perjanjian Ad kita ni, sangat bahaya tau. Kita takut kita kehilangan kuasa membuat keputusan daripada segi aspek ekonomi dan juga kedaulatan. Bahaya tau. Sebab itu benda itu Anwar Ibrahim sendiri pun dah nak bentang ke dalam parlimen. Benda ini perlu kita batalkan. Peguam negara kena buat satu tindakan. Kenapa Tengku Zabrul terus dia keluar kenyataan berkenaan dengan isu ini? Saya dah muskil tau dengan Tengku Zabrul ni. Banyak perkara yang Rafizi Ramli sebut dalam podcast dia, saya amat muskil. Dia boleh kata Rafizi Ramli spin. Saya tak boleh terima lah. Tengku Zabrul, kamu boleh jawab Rafizi Ramli. Kamu boleh jawab. Hujah Rafizi Ramli, kamu jawab. No problem. Kamu pertahankanlah diri kamu. Tapi kalau kamu sebut Rafizi Ramli spin, Rafizi spin apa lagi hari ini, memang kepala bapak engkau lah Tengku Zabrul. Betul? Kau belum layak lagi nak cakap Rafizi Ramli spin tau. Apa dia Tengku Zabrul kena bertanding juga pemilihan PKR tu kau kena menang. Baru kau cakap Rafizi Ramli spin. Sekarang ni Tengku Zabrul ni siapa? Dalam PKR. Kalau saya belum letak jawatan, saya punya jawatan lebih besar daripada Tengku Zabrul lah dalam PKR tu. Ketua cabang tu lebih besar daripada Tengku Zabrul. Apa dia jawatan Tengku Zabrul dalam PKR? Bertanding tak ada. Pemilihan parti Tengku Zabrul tak bertanding tau. Jawatan kaki bodek. Hidup Tengku Zabrul daripada masuk politik sampai hari ini, saya tengok satu je hidup Tengku Zabrul. Kau lah kaki kulum, kaki jilat, kau lah Tengku Zabrul. Kau jilat semua pemimpin-pemimpin politik yang di atas ini, kau naik, kau jadi Menteri Kewangan. Masuk daripada Menteri Kewangan, kau duduk dengan Anwar Ibrahim jadi Menteri MITI. Lepas tu senator kau tak boleh sambung kerana memang tempoh hanya 2 kali. Lepas tu kau sekarang pegang GLC lagi. Kau pegang GLC, lepas tu kau duduk pula dalam PKR. Engkau perandakan PKR itu. Engkau kata Rafizi spin pula. Macam mana? Kalau ada 1000 orang macam Tengku Zabrul ni, masuk dalam dunia politik memang untung. Inilah cara yang disukai oleh geng-geng Damaca ini. Pemimpin PKR yang ada hari ini, yang kalah apa semua tiap kali kalah yang tak disukai oleh rakyat, yang hanya pandai bercakap macam Zabrul ni, inilah geng PKR. Geng PKR suka yang macam ni. Tak payah buat kerja, tak payah melalak, tak payah buat kerja kawasan.
parti kau boleh jadi kerajaan, aku sambar semua jawatan yang ada. Contoh kita tengoklah. Fauzia Saleh kalah, tetap dapat jawatan menteri. Saifuddin kalah, tetap dapat jawatan menteri. Senang. Ini juga yang disukai oleh geng-geng PKR yang ada sekarang ni. Tak perlu bertanding. Duduk diam-diam, ambil kredit. Duduk diam-diam, ambil kredit. Kalau ini matlamat ke orang yang ada dalam PKR hari ini, nak duduk dalam parti politik, mencari jalan, ikut jalan belakang yang paling senang. Moga-moga parti korang tu lingkuplah. Korang tengoklah. Berapa banyak dalam PKR yang hidup macam Tengku Zabrul ni? Banyak tau. Berapa banyak? Yang bergelar Datuk Seri, berapa banyak dalam PKR hari ini? Yang saya nampak. Yang mencari makan sama hidupnya macam Tengku Zabrul ni. Tak payah buat kerja. Tak payah apa-apa. PM, saya tengok semenjak PKR jadi kerajaan, saya tengok ramai orang yang tak pernah aku nampak berjuang, dia yang dapat benefit banyak. Tapi tak apalah, itu rezeki mereka. Tapi kesedihan saya lah, waktu saya dalam PKR dulu, kasihan kawan-kawan yang dah penat kerja setengah mampus, tapi apa pun tak dapat. Tengku Zabrul lepas ini, apa lagi keistimewaan PKR nak bagi dekat Tengku Zabrul? Akan bertanding. Semudah itu tau. Bertanding lagi jadi calon. Ravanan masuk daripada MIC, masuk dalam PKR, jadi calon dekat Sungai Buloh. Orang lain yang berjuang setengah mati dalam PKR, yang memang ada kelayakan bertanding kat Sungai Buloh, ditolak. Ada satu kawan saya yang bekas adun Sungai Buloh, ditendang macam tu je oleh Amiruddin dan tim Ravanan. Tak dapat jadi calon dah dia. Ini parti reformasi yang korang nak pergi cerita. Orang yang bagus kena sailang. Orang yang bagus kena sailang. Lepas tu orang yang bagus kena sailang, otomatik lah. Kena sailang otomatik lah. Dia marah. Orang yang bagus, dia otomatik kena sailang. Bila dia kena sailang, orang yang bagus akan bersuara. Dan suara didengar oleh rakyat. Dan orang tengok. Rafizi Ramli, kenapa sekarang ini orang tengok menyuluh kepada dia menjadi panas? Kalau dia tak bagus, rakyat Malaysia tak tengok. Orang menyampah, tapi kenapa orang tengok? Sebab orang nampak satu benda yang tidak betul berada di dalam PKR itu. Saya tengok orang balun Rafizi Ramli ini sedikit sangat. Mungkin geng-geng PKR saja yang balun dia. Yang lain semua setuju. Saya betul. Saya nak bagi tahu dekat Rafizi, geng-geng Rafizi buat satu plan baru, tubuhkan geng bebas. Diorganiskan oleh Rafizi Ramli. Dia bukan parti politik, tetapi geng calon bebas yang diorganiskan oleh Rafizi Ramli. Cari anak-anak muda, cari mereka yang layak, yang mana yang hebat, yang rasa mempunyai potensi di kawasan itu, siapkan calon itu untuk bertanding lawan kerusi yang ada di Malaysia ni. Nah, menang atas tiket bebas. Semua caranya Rafizi Ramli boleh ajar. Dia memang pakar. Nak tengok kuasa calon bebas kali ini. Saya percaya rakyat Malaysia, terutamanya di Semenanjung. Ni Semenanjung hari ini kalau ada calon bebas yang mempunyai potensi dan mereka ada kumpulan yang besar untuk melawan mana-mana parti politik, jangankan PAS, jangankan Bersatu, jangankan PKR, jangankan UMNO. Boleh tumbang dekat Semenanjung lepas ni. Yang nak jadi calon tu ada potensi lah. Dia ada duit sendiri, dia ada kemahiran sendiri. Kalau tak ada duit, dia mungkin boleh buat kutipan derma ke.
buat NGO dia ke, tapi dia ada potensi dekat situ. So rakyat akan, dan kedudukan dia juga memang rakyat memang nak dia. Dan yang paling baik kalau dia memang ada duit, tak apa. Bagus juga. Itu satu orang kata kelebihan pada dia. Tapi kalau dia tak ada duit dan rakyat dekat kawasan memang nak dia, rakyat akan menderma dekat dia untuk dia naik jadi calon. Nah. Nak tengok Anwar tergolek tak tergolek? Kalau Rafizi Ramli cari calon, tak payah banyak lah. 70 orang aja. 70 orang, kalau boleh menang 30 ataupun 40 kursi, menangis mata Anwar Ibrahim. Masing-masing bertanding pakai logo bebas di bawah satu payung. Dikendalikan oleh Rafizi Ramli. Nak tengok? Nak tengok siapa terbalik? Kau nak tengok Tengku Zafrul ni hebat mana? Terbalik engkau. Rafizi Ramli ada kemampuan untuk kumpul calon-calon bebas tau. Dekat Sabah Sarawak pun Rafizi Ramli mampu kumpulkan calon-calon bebas tau. Orang dah muak. Rakyat Semenanjung dah muak dengan politik Barisan Nasional. Rakyat Semenanjung dah muak dengan pergolakan yang ada dalam Perikatan Nasional. Rakyat Semenanjung juga dah sakit hati tengok perangai PH yang ada dalam kerajaan, terutamanya PKA ni. Dah muak tengok cara Anwar Ibrahim. Orang nak satu kepimpinan baru yang dinamik, yang mempunyai potensi, yang mempunyai orang kata keinginan untuk mengubah dasar kerajaan yang bobrok, reformkan dasar kerajaan yang memang dah macam tai yang kita lihat hari ini. SPRM yang sepatutnya kita letak di bawah parlimen, tak juga Anwar Ibrahim buat. Badan-badan bebas seperti hakim dan yang lain-lain tidak juga Anwar Ibrahim buat. Isu yang membabitkan wilayah Sabah dan Sarawak yang sepatutnya Anwar Ibrahim tunaikan janji MA 63 tak buat. Asyik buat dashboard apa? Kau ingat ni kereta kau main pakai dashboard? Tak ada. Kalau ada calon bebas yang ramai, confirm. Tapi harus di bawah satu kendali. Saya harap Rafizi Ramli mampu kendalikan calon bebas. Saya harap cadangan saya ini didengar oleh Rafizi Ramli supaya dia boleh buat sedikit penilaian terperinci. Dia kendalikan calon bebas dalam 70 orang lawan di semua seat. PRU ke-16, masa panjang lagi. Kita masih ada lagi start hampir 2 tahun ni. 2 tahun lah, 1 tahun lebih. Masih ada masa lagi. Lawan pakai calon bebas, tak payah banyak. Sabah, Sarawak, satu Malaysia ni dalam 70 saya ingat sudah cukup. Masing-masing pakai keuangan sendiri. Nak tengok siapa yang tergolek. Jadi, kalau calon bebas ini menang, mereka nak pergi sokonglah Anwar Ibrahim ke, nak pergi sokong ke Rafizi ke, dia sebenarnya dia punya hak lah. Sebab dia calon bebas. Dan disitulah kita lihat bahawa demokrasi itu akan berlaku. Deposit 100k bro, but we will donate 10 each. Mana ada deposit 100k? Deposit lebih kurang dalam 15,000 je. Nak jadi calon ni mudah aja. Ahli parlimen kalau tak silap saya bawah 15,000 je. Bukan mahal pun. Siapa pun boleh bertanding dia tak? So, itu sajalah
yang saya boleh share petang ni. So, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.